Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama kita hari ini adalah yang berusaha penolongan hal ehwal murid SK Kuala Besut, iaitu Puan Hazwani binti Kadir. Jadi ada beberapa soalan yang ingin kami ajukan. Okey, soalan yang pertama, apakah tugas utama sebagai guru penolongan hal ehwal murid? Okey, sebagai PKM dah tentu dah hal ehwal murid itu melibatkan urusan kita dengan murid lah. Apa-apa yang berkaitan dengan murid, sama ada disiplin ke apa-apa yang tu memang bawah hand. Okey, bantuan ke apa-apa ke semua dengan bawah hand. Okey. Okay, tadi kan cikgu ada sebut berkaitan dengan disiplin murid kat sekolah ni kan. Jadi apa isu utama berkaitan disiplin yang sering berlaku di sekolah ni? Okay, setakat ni dari segi disiplin terkawal. Cuma saya letak kehadiran tu dalam masalah disiplin jugalah. Okay, jadi disiplin dari segi kehadiran tu ada beberapa murid yang ada masalah kehadiran lah. Maknanya yang tidak hadir lebih daripada 15 hari, 20 hari betul-betul ada juga. Okay, jadi itu juga satu isu yang besar lah. Berkaitan dengan masalah disiplin, jadi apakah langkah intervensi yang telah dijalankan bagi menangani masalah disiplin murid? Okey, contohnya saya sebut tadi kehadiran. Jadi kita ada buat program Zawacana. Kemudian kita pula buat program untuk menggalakkan murid adik ke sekolah. Kita bagi ganjaran lah untuk murid. Kemudian murid yang dalam kelas kehadiran penuh untuk setiap bulan apa tu, kita bagi ganjaran lagi. Okay, untuk menggalakkan murid adik ke sekolah. Okey, untuk soalan terakhir itu, apakah program atau aktiviti utama yang dilaksanakan oleh unit HEM dalam membentuk karakter murid? Kita banyak buat kita buat ceramah. Kemudian kita baru sudah buat camp kepimpinan. Kemudian seperti biasa kita dah buat pemantapan sosial, camp jati diri, itu semua untuk kemenjadian murid. Okay, dan kita juga duta sosial yang dilancarkan oleh KPM. Jadi pihak sekolah telah melantik beberapa orang murid yang menjadi contohlah untuk sebagai duta sosial. Okay. Jadi dari situ tu ada perubahan lah berlaku pada kita bagi ganjaran untuk murid-murid lain. Okay. Adalah perubahan. Tadi setakat ni pun saya duduk kat sini pun memang tak ada masalah. Okay, terkawal. Baik, terima kasih Puan Hazwani atas respons yang diberikan berkenaan dengan hal ehwal murid di sekolah Kebangsaan Kuala Besut. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.